Okey, saya nak pecahkan telur. Kalau tak nak letak telur tak apa. Cuma kalau puan letak telur, dia agak lain sikit lauknya. Ya. Saya tak masukkan sebiji, saya curah atas gini. Ya. Dia pecah, telurnya pecah. Dia jadi pekat telur. Assalamualaikum, hai semua viewers. Hari ni Kak Zaidah nak share resepi santan titik pelapah. Okey, first kali kita nak tumis ni dulu semua yang kita titik dan daun-daun. Serai yang saya tengah masak sekarang ni adalah 2 ekor ayam. Jadi kalau puan dekat rumah nak masak 2 ekor, puan ganda. Tadi serainya 2. Sekarang ni saya nak masak 2 ekor jadi 4. Ya. Kita masukkan serai, halia yang telah dititik, lengkuas, daun salam dan daun limau. Okay, kita tumis sebentar hingga dia keluar bau. Kemudian kita masukkan bawang yang kita dah hiris. Bawang tadi 2 biji, 1 untuk kita blend, 1 kita hiris atau kita mayang. Kita tumis sebentar. Sementara nak tunggu dia jadi bawangnya ni, kita nak kisar ni. Okay? Kita nak kisar bawang besar, bawang putih dan buah keras. Dah boleh lah. Macam ni. Ujung-ujung bawang tu dah mula coklat. Tak perlu garing puan. Kalau tergaring dia jadilah, cuma dia ada bau bawang goreng nanti. Ya, okey, so kita nak masukkan yang kita kisar ni tadi, bawang besar, bawang putih dan buah keras. Kita tumis sampai dia pecah minyak atau sampai dia garing. Okey, saya nak masukkan sedikit air ya. Kita masukkan sikit air. Okey, kita nak masukkan serbuk ketumbar. Punya serbuk lah dia putih, ya Allah. Dan ni saya pakai ni, saya masukkan awal ya. Asam keping. Asam keping kena masuk awal supaya dia boleh mengeluarkan asamnya bila sambil kita masak. Okey, kita tumis sekejap bagi dia masak. Okey, ini saya dah masukkan rempah. Kak Zaidah nak masuk sedikit air lagi sebab kita ada ketumbar ni dalam ni. So saya masukkan air. Bila saya tumis ada rempah, saya akan letak air sedikit-sedikit. Okey, kita nak masukkan garam. Okey, saya kecilkan api, saya nak masukkan ayamnya. Sebelum masuk ayam, yang ini kena masak dulu. Maksudnya kalau dah tumis sampai garing, sampai dia kering, sampai dia tak ada air, baru masuk ayam ya. Okey, kita masukkan ayam. Okey, kita balik-balikkan ya sampai rata. Okey, Kak Zaidah nak masukkan air. Okey, kita masukkan santan. Okay, kita nak gaul rata. Okey, saya nak pecahkan telur. Kalau tak nak letak telur tak apa. Cuma kalau puan letak telur, dia agak lain sikit lauknya. Ya. Saya tak masukkan sebiji, saya curah atas gini. Ya. Dia pecah, telurnya pecah. Dia jadi pekat telur. Okey, telur juga terpulang. Kalau puan suka banyak, nanti jangan banyak sangatlah, nanti dia pekat pula kan. Dia dah ada buah keras ni. Okey, cara kepekatan ikut masing-masing. Kita ada buah keras dalam lauk ni. Ya, so jadi kena hati-hati tentang pekat dia. Okey, ini dah masak tu puan, rasa pun dah okey. Saya nak letak daun bawang. Dan sedikit bawang goreng. Nak tambah wangi. Okey, kita balik-balik, dah terus boleh matikan api. Sebab dah mendidih. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu santan titik pelapah buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.